Okey, jadi kalau kata star lah kan, kalau ada 1 sampai 5 bintang, Puan nak bagi berapa kat hasil kerja tim Reno Mega ni? 1 sampai 5. Ya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, bersama Abang Pen sekarang ni, tuan rumah kita di Taman KTC Kulim High Tech adalah Puan Izwani. So Alhamdulillah hari ni kita akan menyerahkan kunci rumah lah selepas kita buat renovation rumah Puan Izwani ni. Jadi kita nak tanyalah feedback sikit kat Puan, macam mana hasil kerja daripada tim Reno Mega ni. Macam tu Puan. Alhamdulillah, saya telah tengok semua. Saya sangat berpuas hati lah semua hasil kerja diorang. Memang kemas. Cermat lah nampak. Okey, baik. Macam mana sepanjang Puan berurusan pula dengan Reno Mega ni, macam mana? Panjang proses dia lah. Bagi saya semua mudah dibawa bincang. Semua boleh terima lah pendapat masing-masing. Okey, baik. Alright. Jadi kalau kata berani tak Puan nak recommend tim Reno Mega ni kepada kawan-kawan ataupun saudara mara yang nak merenovasikan rumah mereka tu, Puan nak recommend tak Reno Mega ni kat mereka? Saya yakin dengan hasil kerja mereka, dan saya rasa boleh saya bagi tahu dekat kawan-kawan ke adik-beradik saya yang duduk sekitar ni boleh terima mereka punya kerja dan boleh panggil sekali lagi lah untuk buat renovation. Okey, baik Puan, terima kasih. Okey, jadi kalau kata star lah kan, kalau ada 1 sampai 5 bintang, Puan nak bagi berapa kat hasil kerja tim Reno Mega ni? 1 sampai 5. Boleh bagi 5 lah. Boleh bagi 5. Saya puas hati semua. Okey, Alhamdulillah Puan, baik. Terima kasih banyak Puan sebab support tim Reno Mega. Baik, insyaAllah nanti kalau ada saudara mara ataupun kawan-kawan ataupun you all dekat luar sana yang nak merenovasikan rumah, contact lah Abang Pian. Alright guys, terima kasih. Terima kasih Puan. Okay.